Ni kami pulah bukaan pintu CHO. Nak bawa ayat ke sebelah sana. Yang sekarang sebelah sana kira dah cukup dah. Tapi masih kita buka sikit untuk memastikan bahawa semua peladang-peladang kita yang di bawah CA ni, aktiviti putaran ni, dan sana pun nampak traktor dah. Tapi lepas kata tadi nampak sebiji CA Dia pun tengok macam mana tu pun ada gua. Hak satu lagi tu nak backup hak tu. dah gurau. Hanya gurau macam gurau. Jadi Cik Ak kata tadi kira puas hati dengan yalah daripada tarikh hari itu pun kita lepas lebih awal sebagaimana Cik Ak minta, dibantu oleh air hujan dan musim ni kita nampak insya-Allah kita harap pematuhan jadual lebih tinggi daripada musim lepas yang telah pun tinggi. Musim lepas ni 70% lebih dan hasil yang ni yang sangat penting. Sebab apa kita sebut jadual, kita kaitkan juga dengan keberhasilan tanaman padi kita. Oh ni 5.66, sekarang 5.55. Saya ingat sekitar itulah, maknanya 5.5 dalam masa 4 musim inilah hasil yang paling tinggi. Dan sebahagian besarnya adalah berpunca daripada 70% lebih pematuhan kepada jadual. Selain daripada kita membaiki kesuburan tanah, selain daripada urusan saliran yang semakin kita berusaha keras untuk nak baiki, sebab inilah di antara isu-isu utama kita. Jadi hari ini kita turun nak melihat sendiri dan alhamdulillah indikator kita adalah hasil. Apabila hasil itu meningkat, maknanya di bawah ini semakin baik dan kita harap insya-Allah hasil kita akan bertambah baik dengan bertambahnya pengurusan infra yang ada di bawah. Jadi kita ucap terima kasihlah kepada semua Cik Ak, kepada semua staf kita hari ni, ramai-ramai ni. Ni kita serah jadual penanaman padi kita musim 1 tahun ni 2025.